لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam selesa. Saya Aisyah Diana dan saya Khairul Nisa. Kami wartawan dari Studio Antariksa. Hari ini kita bersama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha dengan penuh penghayatan melalui program ibadah korban dan sambutan Aidiladha peringkat sedesa. Jom ikuti laporan kami. Seawal pagi, warga sedesa berkumpul bagi menyaksikan ibadah korban dijalankan dengan penuh tertib dan mengikut syariat Islam. Sebanyak seekor lembu telah dikorbankan pada tahun ini. Selepas penyembelihan, para guru kaki tangan dan sukarelawan turut serta dalam aktiviti melapar daging dan membungkus untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Pula, warga sedesa berkumpul untuk ceramah khas sempena Aidiladha yang disampaikan oleh Ustaz Jagung. Ceramah ini mengupas erti pengorbanan dalam kehidupan seharian serta mengajak kita semua meneladi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebahagian daripada daging korban telah diagihkan kepada golongan asnaf yang dilayak. Program ini bukan sahaja mengeratkan silaturahim tetapi juga mencerminkan semangat kasih sayang dan kepedulian warga sedesa kepada masyarakat sekeliling. Bersama saya sekarang Ustaz Lokman, guru sedesa yang turut terlibat dalam program hari ini. Ustaz, apakah harapan Ustaz terhadap program seperti ini untuk murid-murid sedesa? Okay, pertama sekali terima kasih kepada TV Antariksa Sedesa kerana menjemput saya untuk interview ini. Okay, yang pertama sekali harapan saya untuk program seperti ini adalah memberi pendedahan awal kepada murid-murid sedesa. Pendedahan awal seperti bagaimana ataupun apakah haiwan-haiwan yang boleh disembelih, apakah haiwan yang tidak boleh, apakah perkara yang tidak boleh dilakukan semasa penyembelihan, perkara yang sunat dilakukan. Okey. Itu yang pertama lah. Yang keduanya adalah harapan saya supaya semua guru dapat melibatkan diri dan mengeratkan uhuah sama ada tidak kira mengira jantina lah, sebab kita bergotong royong antara satu sama lain. Okay, jadi yang terakhir, harapan saya yang terakhir adalah program ini dapat dilangsungkanlah setiap tahun ataupun menjadikan program berkala kepada semua warga sedesa. Okay, jadi itu sahaja saya punya harapan saya dan pandangan saya lah. Jadi terima kasih. Terima kasih Ustaz. Demikianlah laporan kami sempena program ibadah korban dan sambutan Aidiladha peringkat sedesa. Semoga segala pengisian hari ini memberikan makna yang mendalam buat kita semua. Saya Khairul Nisa dan saya Aisyah Diana melaporkan untuk anda. Selamat Hari Raya Aidiladha. Ikhlas daripada kami di Studio Antariksa Sedesa.